Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni kita datang Ion, dia dah restock tapi rasa saya dah terlepas dah semalam. Dia nampak macam restock macam tak. Ni baru. Oh tu. Bukan artis, so kita dapat Mini Cooper satu. Tapi saya bukan staff sini lah. Dia kereta fantasi. Oh, ada McLaren juga. Kalau korang minat McLaren apa ni? P1 belakang ni. Tapi dia punya kad dia macam ada urat lah. Ha ni, W1. Nak McLaren W1 ada kat sini. Ya, artis dia saya tak sure kereta apa. Saya dah lama tak check. Tapi kereta kucing tu tak nampak lah. Kereta Minecraft ada. Kereta Minecraft ada Porsche Clip Ada Porsche Clip. Kalau jalan korang akan nampak. Dah lah guys, saya pun tak nak kata macam ni. Sini banyak fantasi dari real car. Ya betul, sebab ada staff dah select dulu siap-siap. Staff tak tahu lah staff mana. Ataupun saya dah terlepas ke apa. Ni pun bukan STH. Tadi pun bukan ST juga. Yang belakang ni selalu kena macam ni. Pastikan betul-betul. Kalau ST saya ambil guys. Tengok. Drift Ender. Bukan. Ni kalau ST ni ada logo api. You know logo api. Sekejap lagi saya masuk. Saya masuk kerja pukul 11 lagi. Sementara tu kita ni lah tu. Kalau ikutkan ini buang masa sebenarnya. Sebab kita tahu kita takkan skor melainkan kabel. Kita tak nampak kereta kucing. Dia banyak kereta macam ni lah. Kereta sos ni. Oh ni. Dia semua dipanggil sampah. Tu lah. Betul lah staff mana yang select dulu. Dia semasa saya datang, dia letak dalam rak kaca. Letak dalam rak kaca. Kalau dah tak muat, dia letak bagi sini. Tapi dah tak ada, dah berubah dah. Tak ada nampak kereta kucing tu. Kereta kucing tu fantasi ya, mahal no. Tak apalah, saya biarkan korang sekolah kalau korang nak. Kita ada 3 real car. Okay, cari-cari. Alah, Caca macam buat video lah. Ni ada kereta. Apa nama kereta ni? Kereta Starbucks tu. Aku buat macam ni. Semuanya berpenuh dengan fantasi. Tapi kecuali kalau dia apa nama? Dia buka box. Buka box depan kita memang kena dia. Ferrari tak ada. W1 Tun pun tak ada. Kita ambil satu lah. Bawa balik nanti. Aston Mini Cooper S. Pencip ke? Alamak pencip. Okay guys, ada pencip. Dapatlah, kita anggap je skor. Walaupun ada pencip. Ada Golden Murray. Dia macam kereta F1. Di depan belakang dia macam McLaren. Oh, okey. Kita ada kereta ni Minecraft. Kalau minat Minecraft ada lagi. Lepas tu ada Alfa Romeo. Lepas tu ada Porsche. Ada Mazda Shunter benda. Oh, bagus. Oh, kereta Cybertruck chip pula. Tak ada kereta kucing guys, tak ada. Kalau main news, kalau Matchbox lah main dia cik dia. Matchbox pun light biasa. Tapi kadang guys, diorang ada sorok tau. Sorok macam belakang-belakang ni. Korang kena usah lah tengok belakang ni. Ada orang ada sorok agak budak-budak ke orang dewasa 2x5. Ada tak? Lepas tu saya jumpa tau. Lepas tu saya sorok. Ada orang sorok, nampak tak? Tak.
Dekat belakang kita. Ni helmet askar Oh, helmet jet ni lah, bawa jet pejuang. So ni Beyblade. Beyblade macam biasa. Ada yang dah buka kotak 2 kat belakang tu. Diorang tak buat apa-apa tindakan kuno. Dan ambil satu je lah kot. Tapi dia ada pen chip lah atas tu. Kita ambil lah satu. Gaji belum, dah ambil satu. So ni yang golden version. Tapi untuk yang 5 pack F1 saya tak jumpa lagi. Okay. Ni. Dia ada promotion atau buy 3 free 1 sampai 31 Disember. Start 1 Disember kemarin sampai 1 Disember. Tengoklah. Sebab saya nak hunting pun dah malas. So kita jumpa. Bye bye, jumpa lagi.